membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 10 Mei 2025. Hidup di dunia ini. Lukas bab 19 ayat 41. Ketika Yesus menghampiri Yerusalem dan melihat kota itu, dia pun menangisinya. Tidak kira apakah fikiran kita tentang Yesus, kisah pilu mengenai tangisannya ke atas kota Yerusalem pasti merupakan panggilan kesedaran untuk kita semua hari ini. Sebagai tindak balas kepada petikan ini, kamu dan saya mungkin mempunyai soalan-soalan berikut apabila memikirkan keadaan negara kita sendiri. Apa tindak balas Yesus kepada masyarakat kita dan arusnya? Apa akan dia katakan? Adakah dia akan menangisi negara kita seperti mana kota Yerusalem bila negara kita sedang berjuang dengan dosa dari semua pihak, memegahkan diri dan menjauhi dari perkara-perkara mengenai Tuhan? Menurut piawaian dunia, masyarakat kita dalam keadaan tegang dan tidak berfungsi dengan baik. Ia cenderung ke arah yang lebih teruk lagi sebelum bertambah menjadi baik. Kita janganlah putus asa. Semuanya di bawah kawalan Tuhan. Suatu hari nanti, kegembiraan yang sama yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu akan menjadi kenyataan bagi semua yang berada di dalam Kristus melalui karunia iman Tuhan. Perhatikanlah kata-kata ini dan bermulalah untuk melihat diri kamu sekarang bukan sebagai sebahagian daripada budaya yang merosot tetapi sebagai sebahagian daripada ciptaan baru Tuhan di dalam Kristus. Rasul Yohanes menulis, "Aku melihat langit baru dan bumi baru, kerana langit dan bumi yang lama telah lenyap, dan laut pun tiada lagi." Kemudian aku, Yohanes, melihat kota suci, Yerusalem baru, diturunkan Allah dari syurga, seperti pengantin yang terhias untuk suaminya. Aku mendengar suara lantang dari takhta berkata, "Lihatlah, tempat kediaman Allah sekarang berserta manusia, dan dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan bersama mereka sebagai Allah mereka. Allah akan menghapuskan setiap titik air mata mereka. Tiadalah lagi kematian, kesedihan dan tangisan. Tiada lagi kesakitan, kerana segala yang lama telah lenyap." Kemudian dia yang bersemayam di atas takhta berkata, "Lihatlah, aku telah mencipta segalanya baru." Dia berfirman kepadaku, "Tuliskanlah, kerana kata-kata ini benar dan tepat." Yesus menangis ketika dia masuk ke kota Yerusalem. Dia melihat penghakiman yang akan datang ke atas kota itu dan pemberontakan berdosa terhadap kasih dan belas kasihan Tuhan. Semoga ini bukanlah cara Yesus melihat kita. Sebaliknya, semoga Yesus bergembira ketika dia melihat kamu dan saya kini tidak dihakimi dengan hati yang tidak percaya tetapi dengan sukacita keselamatan di hati kita oleh Bapa Syurgawi yang pemurah. Hanya Dia yang boleh membuat segala sesuatu baharu. Kita berdoa, "Bapa Syurgawi, dosa-dosa kita berat dan membebankan kami. Melalui kuasa Roh Kudus, angkatlah kami kepada kehidupan yang diampuni dan penuh dengan sukacita-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin."